Assalamualaikum. Siapa pemilik kenderaan ni? Siapa punya pemilik ni? Sekejap, minta lesen cik. Minta lesen memandu. Lesen memandu cik. Lesen memandu cik. Minta lesen memandu cik. Minta lesen memandu cik. Saya ada hak untuk minta lesen memandu cik ya. Okay. Ni semua cik, minta lesen memandu. Lesen memandu cik. Mesak lesen memandu cik. Lesen memandu cik. Begitu banyak komplain daripada awam mengatakan sini mengganggu, sehingga ada sebiji motosikal pernah aksiden gara-gara kereta parking di sini. Cik sebagai owner kedai ni, sepatutnya cik boleh sarankan kepada pengunjung untuk parking di sana, bukan di atas jalan raya. Tapi saya tak sepenuhnya menyalahkan cik. Cik ni semuanya orang Islam. Apa hukum orang Islam menyusahkan orang lain? Ini jalan raya. Okey. Encik ni ada lesen, betul? Ini pun ada lesen. Encik pun ada lesen. Encik ni pun ada lesen. Apakah jalan raya boleh diparking untuk kepentingan diri peribadi? Apa hukum kita menyusahkan orang lain? Orang Islam semua ni. Jadi kenapa orang Islam tak tahu yang mana haram, mana halal? Komplain awam terlampau banyak sudah ni je. Saya boleh cakap? Ya, boleh. Kami bukan ni, kami nak suruh dia orang parking di sini. Okey, saya faham. Pernah cik bagi tahu dengan saya kan, supaya orang di sini dengar. Dia tidak bertanggungjawab, kereta kamu kena saman. Tapi di sana ada parking. Kenapa tidak mau di sana? Kalau boleh, tukang masak ni dengan token ni angkat makanan masuk ke dalam kereta kamu. Begitu juga. Janganlah menyusahkan orang lain, cik. Pernah berlaku kemalangan lagi di sini. Ini bukan parking, ini jalan raya. Sayang, kita orang Islam, semua orang Islam di sini. Kenapa kita nak nyusahkan orang lain? Di depan dewan tu tidak di ni. Malu ke tidak kita sebagai orang Islam? Saya malu nak menjawabnya tu. Hari ini saya tak saman. Tapi video ni saya akan sebarkan di media sosial saya. Okey, supaya untuk peringatan orang lain, benda ni saya dah tegur. Lepas ni kalau saya nampak ada yang parking di sini, minta maaf lah. Okey, hari ni saya tak saman. Saya tegur je hari ni. Okey. Siapa punya ni? Cik, siapa je? Ya. Ya, kita orang Islam je. Janganlah menyusahkan orang lain. Orang Islam tu tidak boleh menyusahkan orang lain. Okey. Okey. Okey ya. Parking di sana ada. Banyak kosong lagi, Okey, Assalamualaikum Minta maaf lah saya mengganggu. Okey. Kita tiada orang mengganggu orang makan, tapi masalah mengganggu jalan raya saya tegur. Okey, Assalamualaikum.